Hai guys, selamat datang dalam rancangan Masak-Masak Dapur Good Day. Mrs. Harimah dan Tuya versus Cik Tun. Saya Kiki Baby. Dan saya Onana. Jadi untuk menu hari ini, masakan kita adalah nasi putih dan buttermilk ayam. Apa yang penting, apa yang berkhasiat susu Good Day ni, dia tinggi dengan kalsium, protein, vitamin D, B2 dan B6. Okey, kalau korang nak tahu, buttermilk chicken ni adalah menu favourite rakyat Malaysia tau. Okey, jom kita mulakan dulu. Kita prep ayam dulu. Okey, pecahkan telur, satu biji telur. Pecahkan. Tepung jagung, satu sudu. Tepung gandum juga, satu sudu. Kita masukkan minyak bijan. Garam secubit rasa. Untuk tambah kickkan lagi rasa ayam untuk prepkan dia, kita masukkan susu Good Day. Susu Good Day ni dia buat rasa ayam tu lebih berlemak lah. Rasa lebih lemak. So cepatlah. Cepat. Boleh goreng? Boleh tolong goreng ke? Boleh. Memang kepakaran saya sebab saya buat dessert selalu. Okey. Dia sinonim dengan goreng. Okey, sementara kita goreng ayam tu, kita buat sos dia pula. Ambil pisau sekejap. Buat apa? Saya nak goreng ayam. Sebab kita nak bagi bahan-bahan ni, kita nak buat sos pula. Okey. Kita ambil cili padi. Nak bagi pedas, kita letak dua dulu. Dia melekat ni. Macam ni? Sini buat. Okey, kita goreng ayam ni dulu dalam minyak panas. Pernah tengok chef? Pernah tengok chef? Chef potong macam mana? Boleh nampak? Dia ada macam teknik macam ni. Tahu? Gerti? Tak, yang itu tadi tu. Tak pernah lagi aku tengok orang pakai 2 senduk. For safety purpose. Okay. Yes. Untuk keselamatan. Jalanlah. Alright. So, kita dah potong cili. Cili ni untuk kita nak kasi pedas lah. Garlic tu pun juga So, masuk dalam ayam. Belum. Jangan. Letak di situ. Okay. Kita akan gaulkan butter tu dengan cili ni supaya dia akan rasa pedas sikit. Kalau tak, butter ni akan rasa muak. Kita chopkan garlic ni dulu. Saya punya bahagian adalah untuk memanaskan pan. So, ini ayam tadi. Letak dulu sini. Kita buka api dulu. Boleh? Tak ada apa. Pusing tak habis. Kita tak perlukan minyak guys. Tak perlukan minyak. Kita butter saja. Lepas tu kita masukkan bawang putih. Kita air letakkan tangan. cili padi, kasi pedas. Vitamin. Banyak kalsium, banyak vitamin B. Anda di rumah dah boleh bau kan? Bau tak? Bau aroma susu bercampur dengan butter, bercampur dengan daun kari. Mungkin selama ni kita masukkan cheese tu menegak. Okey. So rasa dia tak sampai. Apa kalau kita buat bulat-bulat macam ni macam roti canai, mungkin dia akan jadi. Asal macam kembang tekak. Sorry director. This teknik kami. Kami punya teknik lah. Ini tangkai. Kau dah bagi penonton semua. Kembang tekak kenapa? Aku itu pengajar. Lagi sekali ya. Lagi sekali. Sorry bang. Dia bang. Guys, saya okey. Bang, kalau abang order makanan kat kedai, abang pergi dapur tengok. Okey, make sure kita slowkan api sedikit. Betul macam. Tak kisahlah walaupun nampak buruk tapi rasa sedap. Okey. Kenapa rupa tadi awak? Bukan letak lagi. Awak cakap dia apa? Rupa? Dia rupa tak cantik tapi sebab sedap. tu kena pakai Good Day untuk mencantikkan dia, nampak? Okey, jangan banyak sangat. Dah okey. Macam ni ya. Okey, ni kita bagi dia mendidih lah. Kuatkan sikit. Belum lagi. Reneh dia sampai dia rasa sticky. Lepas tu kita masukkan sos ni. Nampak macam ni tapi rasa dia... Jangan judge. Jangan judge. Cover by books. Okey? Okey, kejap lagi kita letak dalam plate. Cantik. Tengok.